Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada satu R15 V3 in the house, warna biru, tahun 2019. Dan yang paling penting, dia punya spek bukan spek standard. Ini adalah spek 63mm. Siapa yang berminat, korang kena stay tune. Kita bagi cameraman cinematic dulu. Let's go. Okay, jadi kita tengok apa yang motor R15 V3 ni ada. Kita go through untuk spek engine dia dahulu. Apa yang ada. Sebab korang tahu, nak cepat kan, nak tahu apa yang ada kan untuk spek 63 ni. Yang penting, motor ni ada 28 horsepower. On crank dapat 30 horsepower. Menggunakan NLK block ceramik 63mm, red Leo head size 20-23mm. Kita ada LHK throttle body 34mm. Kita ada Umar Racing Road. Kita menggunakan Umar Racing untuk road dia. Kita ada full system MSA G3. Performance untuk top speed, mana kat kaki-kaki highway paling sesuai. Dan motor ini dilengkapi dengan Twin Boss Stage 2. Kalau korang beli, nak touch up, nak dyno, ECU dah settle. Masuk dyno, jalan. Motor ni juga dah dilengkapi dengan quick shifter, Shift Boss by Twin Boss. Jadi korang boleh shift macam boss. Kita ada ESR camshaft. Dan untuk motor ni kita dah bypass VVA dia. Dan untuk spek-spek ni kita mestilah upgrade radiator. Kita pakai radiator Dyno Pro supaya kekal relevan dengan spek dia. Tak adalah pakai radiator standard. Next, kita nak review dia punya racing parts. Dia punya barang racing pula, bukan engine. Jom. Untuk motor ni dah siap dengan Supremo monoshock. Jadi siapa-siapa kaki corner 180 tak goyang. Kita ada Brembo brake depan. Kita pakai bracket GTR dengan Brembo depan 100mm. Dia berpasangan dengan floating disc 320mm by PSM. Dan paling penting, dah steel hose bedded lah, brand PPR Racing. Untuk motor ni kita dah lowered 1 inci untuk depan. Jadi geng-geng tak perlu dah request untuk lowering fork. Untuk brake depan, korang dah dapat RCB E3 Master Pump. Jadi ini baru, kita bagi korang brake yang sedap lah untuk depan. Untuk belah kiri kita pakai Z800. Use lah level clutch dia, kita pakai Z800 punya. Dan kau dah dapat aerodynamic yang tune. Kita tukar dengan windshield smoke. Jadi kalau korang meroket, angin mesti potong punya. Jadi untuk wear and tear parts dia, untuk tayar orang selalu beli mesti dah kena fikir tayar kan. Untuk tayar depan kau dapat Rosso Sport 100/80/13 macam baru. Belakang pula kita bagi korang GTB Rosso tu dengan saiz 160/60/17. Jadi korang dapat feel GTB sikit Kita bagi korang untuk motor ni o-ring rantai baru dan sprocket saiz 14/46. Kita bagi korang highway punya ratio supaya korang boleh meluncur. Tapi kalau korang ada ratio sprocket sendiri, silakan selepas korang memiliki. Dan aksesoris lain kita ada full set skru gold mahal ini skru mahal 60 ringgit set untuk satu set. Kita ada frame carbon forge plate holder. Yang ni acah-acah forge lah, tapi dia punya look kemas. Motor ni dah siap fenderless. Kira untuk nyumbi-nyumbi selalu bang nak sunat echo, dah siap fenderless dan dah tambah LED signal aftermarket supaya korang punya signal tu tak capang. Dan lampu belakang rear lamp kita dah pakai LED punya. Tak perlulah korang lampu belakang nak kena tukar-tukar lagi, tak payah, kita dah buatkan. Untuk top speed kita bagi tahu dalam tangan 170 GPS ke atas. Bergantung korang nak ubah spek dia macam mana lagi, nak dengar bunyi dia. Okey, kita start motor ni. Kita dah panas kan, tinggal nak rev je. Itulah bunyi dia. Okey. Jadi mana yang berkenan, mana yang dah tak tahan nak tengok, boleh datang review, PM kita laju-laju. Sementara saya nak cari budak-budak PCO. Diorang ingat diorang laju. Kita bagi R15 pula, okey. Okey, saya nak pergi dataran.
Mari